Okay, hello guys. Assalamualaikum. Welcome back to SWA Family. So, lama tak buat video kan? So, hari ni ada barang baru sampai. Jadi, nak buat apa? Unboxing. So, barang ni saya order daripada TikTok atas nama mak saya. So, sebab saya affiliate juga. So, apa-apa barang yang saya nak order, saya guna order kat mak saya je lah. Kan? So, jom kita tengok barang tak besar. Kecil je tengok. Kecil je. Packaging je yang besar. So, jom kita tengok apa yang ada di dalam. Okay? Ambil gunting lah. Saya pun senang je nak koyak dia kan. Macam tu je. Ada apa ada? Wih, apa ni? Kecil ya. Jom kita tengok apa dia kejap. Alright, senang je nak buka dia. Koyak je macam ni. Tak susah pun. Cuma kecil je kan. Alright, kita tengok apa dia. Okey, ia adalah bukhor ataupun ada setengah orang panggil bakhor. Nampak ni. Ada 3 jenis bauan. Saya ambil trial pack saja sebab nak tahu bau-bau dia macam mana. So, mak saya nak order benda ni. So, ada 3 kat sini nampak guys. Nampak tak? Okey, yang ni Jiwa Hanan bau dia. Okey, untuk yang hijau ni pula Raudah Madinah. Uish, dah start bau dah walaupun masih dalam pack. Yang ni adalah Hening Subuh. Okey. Bau dia masing-masing memang sangat menarik ya saya rasa. Ianya adalah sunnah. Betul tak? Untuk kita bau wangikan dalam rumah apa semua. So, why not kita cuba yang ni kan. So, itu sajalah untuk video kali ni kan. Kalau korang nak try, korang boleh cari kat TikTok. Under Yumairuh Sunnah. Okay. Ianya datang dari mana? Selangor. So, kejap ya. Saya order 2-3 hari lepas kot. Sehari 2 hari dah sampai. Cepat kan? Servis TikTok. Okay. So, jangan lupa support. Jangan lupa like, share and subscribe video channel saya. Okay. Bye. Assalamualaikum.